So hari ni kita nak berbuka puasa dekat Chicken Rice Shop dengan cara yang jimat penjimatan dengan cara penjimat. Hari ni kita akan pergi empat Chicken Rice Shop. Oh my god! Wow! So kita akan tunjukkan sikit suasana di petang hari pada jam 6.30 kan, 6.30. Jadi lokasi pertama kita nak pergi ke Aeon BTHO Tapi ni macam kita memberitahu kita punya tempat-tempat rahsia Kan 18 bulan orang duk cari kita kat itu kan. Terima kasih kerana memberitahu cara-cara makan murah. So kita akan pergi 2 tempat lah sebab 2 akaun. 1, 2 sebab ada 2 phone boleh. Sebab dia tak cakap, dia tak ada bagi rule apa-apa, dia cuma cakap macam tu je. Jadi itu bukannya dapat free, kita dapat beli secara yang murah. Paling kuat kita kena tambah-tambah jadi RM8. 2 orang untuk RM8. Okey lah. 2 orang untuk RM16 lah. Kini makan 2 kali. Jadi kita kena memanfaatkan. Alang-alang Chicken Rice Shop dah dekat, kita kena lah pergi manfaatkan. Tapi macam kosong je jalan hari ni. Berkemungkinan orang malas nak keluar sebab esok kerja. So orang pun macam feeling makan kat rumah je. Okay lah, jalan kosong. Saya pun tak tahulah sekarang ni ada ke tak tempat kosong. Saya takut sampai tempat kosong dah tak ada. Terpaksa lah, kena tunggu dulu, makanlah dulu apa-apa kan. Sebab kita sekarang ni berandalkan tempat. Kalau tempat tu ada lah. Kalau tak ada tempat, kita kena tunggu queue lah pula. Tutup lah. Jam bazar sini. Oh my god. Saya lupa sini memang ada bazar. Tapak bazar tau. Oh, hijau macam ni. Tak, dalam ni nampak tu. Dalam ni bazar. Berapa sampai kau apa? Sampai pukul apa? Sekarang 6.40. Bazar tak adalah besar mana pun. Yelah tu. Kau nak beli mana pun buat satu plastik lah abang ni beli. Itu pun beli air satu, lepas tu minta benda dia beli. Saja nak pergi yang ni beli air je satu. Tak ada, saja nak moment. Nakkan suasana. Tapi air lah paling laku sebenarnya. Air paling laku dan air paling banyak dapat duit sebenarnya. Ni saya keluarkan stroller dulu untuk meletakkan Talha. Macam biasa kita akan melihat dia daripada sini. Nampaknya muka dia sedang macam nak marah. Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Ayo. Nak buat kain dia? Macam tak ada mood je. Tak ada mood je budak ni. Allahu Akbar. Jom. Nak marah tapi kena sabar. Nak marah tapi kena sabar. Jom. Okey. Kita dah pun masuk. Macam ramai je macam tak lepas kita nak buka ni kalau macam ni. Petak kita. Okey je dah. Pergi jauh-jauh. Chicken Rice Shop tutup kan. Makeover tu apa? Kenapa dia tutup Makeover. Loh, makeover. Oh. Still ada tapi aduh timing tak cantik. Aduh. Bersabarlah. Apa plan awak ni? Kau awak dah?
Texas kan? Texas saya dah makan macam tak sedap. Sedap lah Texas. Asin lah ayam dia. Okey je. Aduh, hai, apa benda Awak ni? kena masuk sesuatu. Lain kali masuk lah, tulis kan, cakap tutup ke. Ayolah fikir sekarang dah nak buka ni. Ya tu, tak ada nasib saya. Saya tak boleh makan apa-apa hari ni. Apa lah, tutup kan. Makeover. Kena plan lain lah, plan kita macam mana? Awak ada decide. Kalau kita nak pergi ke The Mind, dah tak sempat lah ni. Awak boleh buat, cuma awak kena makan nanti. Maksudnya awak Kita kena ni lah, ubah Sebab plan. orang makan solo. Ubah plan makan kat apa? Sushi go. Dekat Sushi Go. Pak ni Kena beli. banner dia. Promosi. RM1 per piece, warna kuning, warna orange RM9, RM2.4 paling mahal. Lepas kita beli lah, nanti kita makan. Nanti dalam perjalanan kita dah tak sempat ni. Kita ambil, Dona. Anak. ambil ni lah. Awak nak berapa? Ikut ayah lah, ayah yang pilih. 1, 2, awak nak tak? Tak, Kita nak saya sikit tak je, nak. sikit je kan? Ayah lah Anak, pilih. Confirm awak tak nak? Betul. Sumpah lah. Yelah ayah. Siang ayah. Adalah ambil RM5 lah saya rasa kan? Kau RM5 macam mana? Tak ada lah, okey je. Okay kan? Jagung. Lepas tu rasa ni lah, tuna ambil 2. Uish, mak oren lah ni salah. Warna oren, kena apa hati betul. Yelah tuna ni. Ha? Tuna 3. Awak dah ambil dah tu. 2, tuna dah ambil 2. Oh. Oh, limited juga yang warna kuning ni. Sana. Tak ada. Nak tengok sana tu. Tak ada. Apa ambil lah tuna ni. It's time to sleep. 3, 4. Sleep now baby. 1, 5. So ni lah dia. Ada lebih kurang dalam 5 pieces. Budak ni. Kalau budak ni boleh makan ni mesti dia dah koyak ni. Sebab dah tak ada tempat makan. Hantar mana? Macam kita kena gerak balik lah. Kita pun kena patah balik. Kita kena tukar plan lah. Berbuka di The Mind. Tu pun tak tahulah The Mind tu kita boleh makan terus ke tak. Saya rasa The Mind tu kita kena jalan-jalan dulu. Tak Bagi ada orang dah boleh. habis makan sikit. Betul. Boleh lah. Awak nak kena duduk dulu dekat meja setengah jam. Ya. Barulah dapat. Pak pijak sorry. saya. Duduk dekat meja tu setengah jam barulah dapat nak makan. Kalau datang last minute memang tak dapat apa-apa. Plan kita dah bertukar. Unexpected. Sian kita unexpected, teruk ni unexpected. Kita pergi sini tak pernah tak dapat. Okay, sekarang ni unexpected berlaku. Kita terpaksa tukar plan. Boleh katakan tak payahlah time puasa ni kalau awak lambat ambil table. So sekarang ni tepat pukul 7.26. Tu lambat sikit. 7.26 kan. 7.26 kita dah berbuka lah. So, kita kena berbuka dulu lah. Kita berbuka dulu. Sekejap, tunggu lah. Okay lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizika atalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Terpaksa kita buka puasa dalam kereta dengan sushi tadi. Sebab kita dah baru sampai The Mind pukul 7.26. Yang pertama ni semua RM1 harga guys saya beli. Pertama ni terasa dulu saya tak tahu ni benda apa warna kuning-kuning ni. Nampak macam ikan fake itu kan. Bismillah. Oh. Ya, cerita. Rasa dia macam mana Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Kita nak sikit je kan. Confirm awak tak nak? Betul. Sumpah lah. Yelah ayah. Siang ayah.
women. Rasa dia aduh normal lah. Yang kedua ni Oh, sushi jagung. Okay, ini jagung Jagung ni saya suka sebab dia macam makan jagung dengan mayonis. Macam tu. Okay, seterusnya kita ada 1, 2 dan semua sama. Ni adalah nak satu tuna. First kita kosong lah, tak perlu letak wasabi tu. Tuna dia ni rasa macam asam sikit lah. So last kali kita akan challenge letak wasabi yang terbanyak. Okay, tu saya makan separuh saya makan separuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Otakku. Wasabi ni tak pedas sebenarnya. Dia lebih kepada macam berangin yang menusuk ke dalam otak. let's go. Let's go. Kita pergi ke Chicken Rashom. Bukan sekadar nasi ayam. Ni tingkat 2. Dekat tingkat 2 ni kita kena pergi ke hujung belah sana. So disebabkan kita ada stroller, kita kena naik tingkat 2. Lepas tu ambil lift belah hujung. Inilah lift dia. Kalau tidak kita kena angkat. Kita kena lintas dekat tempat air tu. Okay, kita dah pun sampai ke Chicken Rashom. Mana Chicken Rashom? Ini pun buka. Kalau tidak tutup. Okay, tapi full tu orang. Ayah nak nangis. Ayah kata nak nangis sayang. Dah 8.12 lah. Berapa jam lah kita tunggu? Dalam Kita datang pukul 6.30 sebab dekat tempat yang tutup tadi. 6.30. Sekarang dah pukul 8.11. Hampir sejam lebih. 2,000 years later. Okay, so ni dah makan dah. Dah sampai. Ni RM8 lah total. Ayam RM1 lebih, tu RM3, ni RM3, tu RM8 total. So nak cara nak makan pun kita tak tahu macam mana. Try lah letak supaya dia tak nangis. Harap dia tak nangis lah. Kejap je duduk kat sini. Duduk. Bagusnya. Okay, so inilah dia. Cara nak claim dia nanti kita ajar dia ambil dah. Tengok bahaya tajam. Ya, ayah ni. Jom makan. Why you bullying me? Ya. Sekarang ni nak pergi tempat kedua. Tempat kedua. Lalu sini. Let's go. Kita kena cepat rushing. Habis macam mana ni? Sekarang ni kita dah sampai kat tempat kedua. Tapi masalah dia dah tak boleh dah. Dah tak boleh pakai sebab yang kata ni dah habis. Dah tak boleh nak beli dah. Sekarang ni kita tukar pampers sebab dia kita pergi mana-mana lagi.
So kalau ikutkan review dia, ni lah pavilion punya nursery room. Ada tempat tukar lampin, ada tempat menyusukan kat sini. Ni ada toilet, ada sinki. Sangat-sangat best lah sebab dia betul-betul private kan. Itulah sayangnya tak payah nak makan. Jom kita tukarkan. Cara tukarkan lampin, cara yang cepat kan. First buka soken, kita buka ni. Lipat, baling. Buka pampers dia. Buka. Tu. Buat macam ni sikit. Bagi dia lega. Sudah siap dah. Dan ni dah pun selesai. Jom. Let's go. We go. We go now. Joget sikit dah. Joget sikit. Sekarang ni macam awak cakap lah, kita dah pun bertukar plan lagi sekali. Sebab sini dah tak boleh nak beli. Haish, sangat menyakitkan hati. Tak apalah, kita tukar plan, kita pergilah. Tak ada dah nak pergi mana sebenarnya, tapi terpaksa lah. Pergi je lah Family Mart cari barang. Family Mart pun tak tahu nak beli apa masalahnya. Aduh, agak memenatkan, dapat satu je kita makan. Kalau tidak nak pergi BTSO pun tutup. Sangat-sangat malang. Sangat-sangat malang, Mat. Aduh, jom. Masak dia bawah ni. Dia beli ni satu, bida. Untuk hari ni saya dah agak koyak sebenarnya. Sebab plan bertukar daripada awal lagi. Dah datang ke dah tutup. Mungkin Allah nak uji lah orang-orang yang baik dan beriman. Sorry. Kita pun nak balik. Cuma hari ni agak hampa lah sikit. Sebab kita tak dapat nak makan untuk kedua kalinya. Ketiga kali pun tak dapat. Dapat sekali je makan. Tapi bersyukur jugalah. Agak orang kata cerita dia agak tak bagus lah. Pergi sini tak dapat, pergi situ tak dapat. Aduh. Gerak betul lah. Why you bully me? Jadi tak apalah. Mungkin rezeki kita suruh kita diet kan. Kalau kita makan banyak, kita akan jadi gemuk. Walaupun sekadar memang gemuk. Okay, itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun kita akan jumpa di next video. Bye.